dia ada bincangkan soal solat musafir. Minta pandangan ustaz yang pandangan ustaz mengenai solat musafir, kerana ada kata 80, 90, dan ada lagi lembut saya dengar mengatakan ada Nabi keluar ke Masjid Quba, Nabi sembahyang jamaah asar. Baik. Dalam isu ni memang ulama berbeza pendapat, banyak pandangan. Banyak pandangan dalam isu ni. Kalau ikut Abu Hanifah, dia kata lebih kurang 3 marhalah. Lebih kurang dalam 120 lebih kilometer. Ada yang kata macam mazhab Syafi'i lah 2 marhalah berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. 80 lebih lah. Kalau ikut pendapat sebahagian ulama, dia kata 2 kilometer. Sebab ada 6 kilometer, salah satu amyal. Jadi guru saya Syekh Syaraf Al-Qudah, dia ada tulis satu artikel jurnal Masafatu Qasri Salah. Boleh download daripada internet, ada dalam PDF, siapa yang boleh bahasa Arab. Masafatu Qasri Salah, jarak untuk qasar salat. Dia bawa semua pandangan ulama dan dia bawa semua dalil. Akhirnya dia buat kesimpulan, yang kata 80, yang kata 120 ni, pandangan-pandangan tu semua bersandarkan kepada pandangan sahabat yang bukan hadis Nabi. Tapi pandangan sahabat ni, dia bukan hujah dalam agama. Kita pun belajar kan dalam usul fiqh, qaulus sahabi tak dikira sebagai hujah, kecuali lah kalau pandangan sahabat tu pandangan yang akal tak boleh masuk, ijtihad tak ada ruang nak bincang, baru dikira sebagai mauquf lahu hukmur marfu'. Pandangan sahabat tapi hukum dia hukum seolah-olah macam dia ambil dari Nabi, kerana benda tu tak ada ruang untuk ijtihad. Tapi masalah qasar salat ni memang ada ruang untuk ijtihad. Maka sebab itu Ibn Taymiyah, masa dia bincang benda ni, masa dia bincang masalah jarak musafir ni kan, dia kata kaedah kita nak tahu makna perkataan dalam Quran ni, pertama sekali kita kena refer dalam bahasa Arab. Apa makna dia? Ada tak had dalam bahasa Arab makna dia? Contoh dalam bahasa Arab, dalam hadis ada disebut tentang taswir. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Dalam hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Nabi kata orang yang paling dahsyat kena azab di hari kiamat nanti golongan musawwir. Nak faham makna taswir, musawwir ni, kena refer pada bahasa. Oh, rupanya taswir ni orang yang ukir patung, orang yang lukis potret. So kita faham makna dari segi bahasa. Tapi kalau bahasa pun tak membantu, bahasa tak membantu. Contohnya dalam Quran disebut perkataan salat. Bila kita refer pada bahasa, salat doa. Tiba-tiba Quran kata aqimus salah, dirikan salat. Maka salat tu ada rukun dia, bukan hanya semata-mata doa. Maka bahasa tak membantu, kita kena refer pada syarak. Macam perkataan riba. Riba dalam bahasa Arab apa maksud? Dalam bahasa tanah yang tinggi, tiba-tiba haram riba. So kita refer pada bahasa, bahasa tak membantu. Kita kena refer pada syarak. Apa makna pada syarak? Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Kemudian bila kita tengok perkataan riba, riba dalam hadis riba jahiliyah, riba hutang. Riba dalam hadis Nabi jelaskan maksud riba duyun tadi, riba hutang. Kita bagi orang pinjam RM5, kita minta balik RM6. Ataupun riba apa? Riba buyur, riba jual beli yang kita hurai petang tadi. Siapa yang pergi RDC bagi tadi kan? Petang tadi kita hurai dah, riba jual beli. Nabi jelaskan dengan detail. Maka ada hadnya dalam syarak. Ibn Taymiyah kata, bila kita tengok perkataan safar dalam Quran, perkataan safar, bermusafir dalam sunnah, pertama kita refer bahasa, bahasa tak ada letak had. Safar ni apa dia? Dia kata safar ni semata-mata berjalan di atas muka bumi, tak letak had pun. So kita refer pada syarak.
Bila kita refer syarak, tengok hadis-hadis tak memberikan jarak yang jelas, kata Ibn Taymiyah. Bila bahasa pun tak bagi definisi, syarak pun tak bagi definisi, maka Ibn Taymiyah dia pergi pada satu lagi step. Dia kata pergi tengok pada uruf, tengok pada suasana setempat. Apakah perjalanan yang dinamakan sebagai musafir di sisi orang tempatan? Syekh Muhammad Osman Shibir, seorang pensyarah di University of Jordan dulu, dia pernah tulis satu buku lah dalam masalah ni. Buku dia Fiqh Muqarin, dan dia bincang tentang masalah jarak musafir ni. Dia buat keputusan, dia ambil pandangan Ibn Taymiyah. Dia kata ikut uruf tempatan, suasana setempat. Dia kata ikut suasana setempat di Jordan, jarak perjalanan yang dikira sebagai musafir adalah 80 dan ke atas. Kerana dia kata 80 dan ke atas ni biasanya kalau orang nak musafir 80 km ni dia agak sikit serius lah. Kalau mak dia bawa lah bekalan, kalau yang dah anak tu dia akan bawa bekalan, menunjukkan dia betul-betul nak berjalan lah. Bawah pada tu biasanya orang relax lagi. Tapi kalau kita refer pada Malaysia, saya tengok okey, sebab kadang-kadang kita pergi Kuala Lumpur balik hari, tak ada berapa sangat lah nak bawa bekalan tu kan. Kadang-kadang kita bawah 80 km pun kita bawa bekalan juga. So tidak muntabit. Maka guru saya Syekh Sharaf Al-Qudah, dia mencari dalil. Dia cari lagi dalil untuk membuktikan ada ke tidak dalam hadis Nabi letak jarak. Maka dia cari. Dia kata dia jumpa dalam riwayat Muslim hadis daripada Syu'bah yang mengatakan Nabi SAW idza kharaja salasata amyal aw salasata farasikh qasara as-salah. Nabi bila keluar 3 mil ataupun 3 farsakh, dia akan kasar salat. Dia ada syak 3 mil ke 3 farsakh. Dia kata bila ada syak, kita kena ambil yang paling jauh, kerana tu yang yakin. Kan kita syak 3 ke 4 salat, 3 ke 4 kita kena ambil yang 3, kerana 3 tu yakin. So di antara 3 mil dengan 3 farsakh, kita kena ambil yang paling jauh, kerana tu yang yakin. Dekat ni ada syak sikit, maka dia ambil 3 farsakh. 3 farsakh bersamaan dengan, so saya kata tadi 3 farsakh ni ada beza sikit, kerana zaman Nabi tu dikira takribi, anggaran. Ada yang kata 3 farsakh ni 18 km, ada yang kata 24 km. Dia kata bila Nabi keluar 18 km, Nabi qasar salat. Macam perbahasan semakin menarik, kata kan. Tadi macam boring dengan 80 biasa. Tengok 18. Oh, menarik. Dah pasal ni. Majoriti ulama dia tak pakai dalil ni. 4 mazhab tak pakai dalil ni. Kenapa tak pakai? Pertama dia kata sebab berlaku syak. Berlaku syak dalam dalil. Sebenarnya dia kata, guru saya lah, dia kata kalau syak, sepatutnya kita kena ambil yang yakin. Di antara 6 km dengan 18 km, 18 lah yakin. Majoriti ulama' kata pula, oh tak, hadis ni kita jangan salah faham. Nabi bukan nak keluar 18 km. Nabi nak berjalan jauh. Tapi dia mula qasar salat bila dia lepas 18 km. Faham? Ke tak faham? Nabi nak berjalan jauh lagi. Perjalanan dia tu melebihi jauh. Tapi bila dia mula qasar salat, bila dah cukup 18, baru dia mula qasar. Guru saya kata, tak betul juga. Sebab kalau itu betul, dah tentulah kita tak boleh qasar melainkan selepas 18 km. Tapi mazhab Islam kata, bila kita boleh mula qasar salat? Bila keluar pada kampung. Lantaklah 18 km ke tak 18 km. Kita keluar je pada pagar kampung. Sebab zaman Arab dulu, dia ada pagar. Arab kan dia duduk sekelompok, lepas tu padang pasir, lepas tu ada sekelompok lagi. Keluar daripada kelompok tu, katalah dia duduk betul-betul sebelah pagar. Selangkah keluar, dia boleh dah qasar. Tak payah tunggu 18 km. Dia kata takwilan antum, dia kata takwilan mazhab ni tidak begitu tepat.
Dan dia kata, saya menjumpai satu lagi bukti yang mengatakan 18 km boleh qasar salat, ialah bila mana Nabi qasar di Mina. Yang mana Nabi bila salat qasar dekat Mekah, Nabi sebut pada orang Mekah, atimmu salatakum fa inna qaumun safar. Sempurnakan salat kamu kerana kami ni musafir. Tapi bila mana Nabi salat dekat Mina, Nabi tak sebut kat orang Mekah gitu. Orang Mekah sekali qasar. Mekah dengan Mina berapa kilometer? Lebih kurang 18. So kita ada banyak pendapat dalam isu ni. Kita ada banyak pendapat. Kalau tuan-tuan rasa nak ikut mazhab Syafi'i, silakan. Siapa nak ikut Ibn Taymiyah, silakan. Siapa nak ikut 18? Angkat tangan lah kan. Jadi ada perbezaan tu yang menyebabkan ulama berbeza pendapat lah. Dia masalah ijtihad sungguh lah. Okey, boleh dah? Sikit lagi soalan. Mana kalau kita boleh kerja tiap hari lebih daripada 18 km, adakah kita boleh tiap hari apa tu qasar? Itu yang saya tanya pada guru saya, dia tak boleh jawab. Dia kata, yang ni kena tanya fuqaha. Kena tanya geng-geng fuqaha. Dia orang hadis. Tapi maknanya dia kata 18 km tu bukan 18 bermula pada rumah. 18 bermula kita keluar daripada kawasan kita. Kalau macam kita duduk kawasan perumahan, keluar daripada taman perumahan kita tu 18 km ke depan. Kalau kita duduk kawasan kondo kan, keluar kawasan pagar tu. Itu pendapat dia lah, yang mana majoriti ulama tak setuju lah. Tapi dari sudut dalil nampak ada lah. Ustaz, yang kesimpulannya Ustaz pakai Dia saja tanya. Jangan. Ana dah kena ban dah kan. Lagi kena lagi. Pandangan saya tidak penting. Kan? Kerana saya bukanlah hujah lah agama kan. Ustaz, kalau transit macam ni Ustaz? Transitnya lah. Contoh Ana duduk Kuantan, pergi KL. Kemudian nak balik Kelantan tu, barang tertinggal di rumah. Lalu Kuantan. Ana ambil barang mandi je. Kemudian nak solat lah. Boleh tak kalau kosong? Tak boleh. Tak boleh. Bila mana di rumah, Niat nak pergi Kuantan. tak boleh. Kerana masa sampai Kuantan, sampai di rumah tu entah bukan musafir. Dia nak dapat peruntukan musafir ni mesti keluar daripada tempat. Kita dah jadi musafir. Sebab tu dia letak syarat. Mesti keluar daripada tempat kita. Supaya masa kita salat tu kita musafir, baru dapat peruntukan musafir. Kecuali kalau kita balik ke rumah di Kuantan, kita memang nak cepat, tak ada nak salat, takut lambat, maka kita ambil barang di rumah, kita pun keluar azan. Azan kita tak sempat salat di rumah, kita pergi ke Kelantan. Sampai Kelantan kita boleh qasar. Ini yang disebut oleh Imam Nawawi. Boleh lah. Tapi nak solat di rumah qasar tak boleh. Kerana sampai rumah kita bukan musafir.